Yasin dah jadi amalan, tapi bila kali terakhir kita faham maknanya? Antara perkataan yang menarik juga dikemukakan oleh para ulama tafsir, ahli tafsir, contohnya Syed Qutb. Beliau mengatakan tentang kemujizatan Al-Quran ini, taswir fani, kehebatan mukjizat Al-Quran ini, ia serupa dengan ciptaan Allah SWT dalam segala sesuatu yang kita perhatikan keliling kita. Contohnya tanah manusia gali dan keluarkan daripadanya sebagai contoh batu-batu berharga. Apa dia? Emas, perak, besi. Mungkin ada yang mendapatkannya, menjadikannya sebagai contohnya simen di kuari-kuari yang tertentu. Maka setakat itulah ilmu manusia untuk menggunakan anugerah Allah SWT. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan tanah yang ada di muka bumi yang kita lihat, inilah asal usul kejadian manusia. Yang Allah beri padanya roh, Allah beri kepadanya penglihatan, Allah beri padanya pendengaran. Itu tanah yang sama yang manusia gunakan. Maknanya terhadnya, terbatasnya ilmu manusia pada tanah yang dianugerahkan itu. Demikian juga dari sudut perkataan, dari sudut huruf. Huruf-huruf yang kita sebutkan, kita tuturkan, ia sama dengan permulaan-permulaan daripada Al-Quran yang dipilih oleh Allah. Namun demikian, ia telah membungkamkan orang-orang Arab yang terkenal dengan kemahiran bahasa zaman dahulu. Kalau tanah yang diberikan oleh Allah SWT itu, kita hanya mampu keluarkan daripadanya logam-logam berharga, setakat itu sahaja. Dia tidak boleh mempunyai nyawa. Tapi tanah yang Allah jadikan menjadi manusia. Mari kita hidupkan Al-Quran dalam hati kita. Mulakan hari ini. Subscribe, like, komen dan share untuk lebih banyak tadabbur Al-Quran.